12.50 Oh my, pagi. 12.50 pagi bukannya tengah hari ke apa. 12.50 pagi. Sebab apa? Kita semua kelaparan. Sebab mami tak sihat nak masak. Tunggu dia habis work baru dah dapat makan kan ni kan? Yes. Yeah. So sekarang kita dekat Mamak HQ pilihan Daddy. Tak payah. Kita datang sini makan. Ramai student dia buat assignment diorang kot kat sini. So rajin. Ni rajin macam diorang dulu ke? Kenapa tu? Apa yang jatuh? Jatuh ya. So budak-budak ni makan ayam goreng. Se-ID pun makan ayam goreng. Buat. So ada roti kosong, honey lemon untuk mami sebab tak sihat. Dia punya air coklat. Daddy punya air apa Daddy? Teh ais. Mochi biasalah, air sejuk. Walaupun tengah sesama, Daddy order air sejuk. Mami baru bawa air dia. Ni Daddy punya nasi goreng. Mami punya bihun tom yum udang tak sampai lagi. A few moments later. Diorang tak pernah tahu ada Maggi goreng mamak warna kuning. Aku rasa Maggi goreng dia terkena demam kuning. Suka budak ni. Dia order mi goreng tapi tak tahulah Mi abang goreng tu maksudnya mi goreng sedap. Jadi Maggi goreng. Memanglah adik tu pandai kan baca fikiran kau. Ya Allah, gigi dia Bi. So dirty. Jumpa dentist Bi. So makanlah Maggi goreng demam kuning tu. This is mine. So delicious. Jadi nak kita makan. A few moments later. Kita dah habis makan. Pukul berapa? Pukul 1.42 pagi. 1.42 pagi. Macam mana ni nak terbaring ke nak kena duduk dulu ni 1 jam. Bagi hadam semua, lepas baru tidur. Tak mungkin. Budak-budak ni. Hello. Good. Hello. What are you doing? Esok sekolah. Besok hari ni. Hari ni sudah habis. Bermula hari Isnin semula. Ikut dia. Tu adalah dua je kalau Ya. kalau nak pergi sekolah kali. So dia komplain Daddy. Itulah bulan 7 nanti cuti sekolah berapa hari 9 hari kot. Cik dah kata. Bulan 7 ya Allah saya ingat dulu aku. So kita nak balik, nak rehat and tidur. So itu je konten simple pada pagi buta ini. Kita jumpa di next content. Thanks for watching Dunia Almas. Another day, another story. Bye.